Nak bawa bini aku pergi mana? Kata pergi ofis. Kata pergi ofis. Sekarang pergi mana? Sekarang nak pergi mana? Tindakan seorang lelaki memasuki sebuah balai polis ketika dikejar sebuah kenderaan oleh suami rakannya mengundang pelbagai reaksi orang ramai. Lelaki itu dikejar sebuah kenderaan yang mendakwa suami kepada wanita dibawanya dalam kenderaan itu. Difahamkan, suami tersebut pada awalnya menyangka isterinya berada di tempat kerja, bagaimanapun, mendapati wanita itu bersama seorang lelaki yang bukan mahram. Namun, situasi menjadi semakin tegang apabila suami itu mengejar kereta yang dipandu lelaki terbabit, dipercayai membawa lari isterinya. Pasangan yang didakwa curang itu menuju ke balai polis dan kehadiran mereka mencetuskan suasana janggal apabila anggota polis bertugas kelihatan enggan campur tangan. Nak bawa bini aku pergi mana? Kata pergi ofis. Kata pergi ofis. Sekarang pergi mana? Sekarang nak pergi mana? Ha? Nak pergi mana sekarang? Kata nak pergi ofis. Ha? Jom lah, pergi ofis. Cepatlah. Okey, sekarang kita dah pusing dekat sini. 5 kali dah kot pusing-pusing ni. Dia tak nak berhenti. Dia tak nak berhenti. Dia takut lelaki ni kena pukul. Dia tak nak pusing. Dia tak nak berhenti langsung. Ni baru dia nak berhenti. Nice. Dia nak berhenti. Mantap. Dia nak pergi mana? Balai bomba ke? Balai polis cantik. Kita pergi balai polis. Jom. Jom pergi balai polis. Yes. Cantik. Cik, itu isteri saya. Laki ni saya dah buat report polis. Saya kata jangan dekat dengan isteri saya. Ada report polis, kita check report polis nanti. Saya dah bagi tahu dia dah. Jangan bawa isteri saya lagi. Alright. Nice. Okey. Dah bagi dia lepas ni, takut dia lepas pergi mana pula?